Minyak dah panas, saya letakkan bawang merah, bawang putih dan cili. And then saya gaul-gaul sampai dia layu. Kita letakkan sudu cili kisar. And then kita gaul sampai jadi macam ni. Saya letakkan serbuk kari. Saya letak 2 serbuk kari. So, saya masak 2 pek. Ini kari saya kacak. Dan macam ni letakkan sos tiram ni sukatan saya ya. So, korang boleh ikut sukatan sendirilah. Lepas tu saya letak kicap kalau nak gelap. Letak lebih sikit. So, kita gaul-gaul. And then lagi kita letak sos cili. Gaul. Tapi suka sedikit air. Dia biarkan sekejap sampai tadi macam ni. Jadi macam ni letakkan Maggi kita rebus tadi. So gaul. Jadi macam ni kita tepikan dan pecahkan telur. Letak 2 telur betul saya letak sebiji je. So gaul. And then dah siap. Maggi goreng kari versi saya simple sangat.